Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang anda tengah mendengar podcast S-Music untuk subjek Fisiologi Pendidikan di bawah khas oleh kami, Kuliah 8. Hari ini kita akan membahas topik yang agak penting tapi ia jarang dibincangkan oleh masyarakat dalam umum, iaitu amalan mengurus kulit gajah berdasarkan teori perzaliman operan spinal. Bunyinya agak berat, tapi jangan risau, kita akan bawakan perbincangan ini dengan cara yang paling santai, ringkas dan mudah untuk anda faham. Baiklah, bercakap tentang teori psikologi ini tak sah kalau kita berbincang sendirian. Oleh itu, kami sangat bertuah kerana menjemput seorang pendidik yang disekani oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanpa membuang masa lagi, saya suka ceritanya menjemput Dr. Nobaino binti Mahathir Naidu untuk bersama-sama hari ini. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita terjun di topik panas ini, mungkin doktor boleh perkenalkan diri dahulu kepada para pendengar kita. Silakan. Okey, saya Dr. Nobaino binti Mahathir Naidu. Okey, telah berkhidmat di UPSI selama 20 tahun lah. Okey, tahun ke-20. Dan saya mengajar dalam bidang pendidikan moral, karakter dan pendidikan sivik. Dan pengalaman dengan guru ialah biasanya semasa latihan mengajar lah. Okey, kita boleh tengok macam mana guru menguruskan kelasnya. Terima kasih doktor. Okey. Baiklah, saya pun tak sabar nak dengar pandangan pakar. Kita teruskan dengan soalan pertama. Situasi ini sering berlaku di sekolah lah. Jika ada murid yang menunjukkan tingkah laku yang agresif seperti menjerit, bergaduh, menyentuh isu sensitif, pada pendapat doktor lah kan, sejauh mana penangguhan negatif ini benar-benar mengubah tingkah laku murid atau sekadar menekan-nekan mereka untuk patuh sementara? So kita kena tahu dulu peneguhan negatif ni, dia ada dua peneguhan, positif dan negatif lah. Okey, ini yang biasa yang diperkenalkan oleh skema melalui teori pelaziman operan. Okey, peneguhan positif ni biasanya dengan pujian dan sebagainya. Peneguhan negatif mungkin yang biasa yang cikgu lakukan ialah menjerit, marah. Dan kadang-kadang kita tengok cikgu pun ada kita tengok macam jadi kes lah, cikgu mungkin menggunakan kekerasan yang tidak disengajakan sebab masa tu dia tengah marah. So pada saya terpulang kepada guru, sebab kalau murid tu dia memang dengar peneguhan negatif tu, dia boleh, maksudnya kadang-kadang kita cakap janganlah bergerak, janganlah keluar, janganlah bising, dia tak jalan juga. Kadang-kadang guru sahaja yang tahu menguruskan murid dia, sebab contohnya masa saya pergi tengok pelajar berpraktikum kan, kadang-kadang kita ni datang sekali atau dua kali, tapi guru yang berada dekat situ, apatah lagi guru yang telah terlatih daripada Januari sampai November, dia yang berada dan dia rasa itulah cara peneguhan, asalkan dalam yang dibenar. Takkan sekolah langsung kita tak boleh ajar budak dengan cara yang marah tu bukan bermaksud negatif lah. Marah tu mungkin dalam budak baru lepas excited, dia balik daripada kantin, dia masuk, dia bising-bising, kita nak mulakan pengajaran, kita akan kata okey senyap semua. Okay, kita bukan marah tapi kita buat satu peneguhan, mungkin bukan dengan yang lembut tapi mungkin kita marah kalau budak tu bising, tapi dalam pengurusan guru lah. Kalau guru tu tadi tahu menguruskan, saya rasa negatif atau positif terpulang kepada guru. Dan kita tak boleh nak kata, mungkin kita pun boleh kita boleh pun orang kata memikir kembali tentang teori pelaziman opera ni, adakah betul-betul negatif tu semua mesti melibatkan yang terlalu ekstrim ataupun sikit je, maksudnya tidak. Kata-kata tidak kan, tak boleh manjat, tak boleh ni, sebab saya rasa benda ni terpulang kepada guru, how dia definasikan peneguhan negatif tu. Tak semua negatif is very negatif kepada impaknya. Macam tu. Maksudnya pendapat doktor, baiknya guru yang lebih memahami murid masyarakat. Guru sendiri kena uruskan. Maksudnya ini memang agak sensitif sikit tapi wow. Okey. Bagus. Okey. Betul tu dah. Konsisten itu kunci kejayaan. Namun doktor cakap memang mudah tapi nak buat itu yang susah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, pada pandangan doktor sendiri, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh seorang guru apabila mereka cuba menggunakan teknik peneguhan ini di dalam suasana bilik darjah yang sebenar? Okey, so itulah cabaran yang semua guru praktikal akan alami lah. So bila kita belajar secara teori, kita tak nampak. Ataupun kita suruh pelajar daripada rakan-rakan kita yang jadi murid kita, tak nampak.
Tapi bila dalam realitinya sangat ketara, apatah lagi bila guru betul-betul apa panggilan, ditempatkan. Okay, kita tak tahu cikgu mungkin ditempatkan di sekolah bandar, luar bandar, pendalaman 1, pendalaman 2, pendalaman 3. So bila kita kata okey, cikgu Danish katakan masuk dalam satu kelas, cikgu rasa itu adalah satu cabaran bagi cikgu. Budak memang tak nak dengar, budak memang kerjanya nak main. Sebab kita ada kelas depan, belakang dan sebagainya kan. Kadang kita ada kelas campur. Macam dalam pendidikan moral, dia ada kelas campur, kelas daripada depan dan belakang. So kalau guru merasakan bahawa kadang-kadang cikgu dia akan kata cikgu tahu, dia bagi tahu saya, doktor, kalau kelas depan ni saya kena buat macam ni, peneguhannya macam ni, sebab saya dah cuba buat secara lembut, memang budak tak boleh. Okay, so dan untuk kelas depan dia akan kata saya dah buat macam ni doktor, saya dah test dah. Dia macam test, macam dia telah membuat ujian lah, okay, dalam kelas tu. Sebab tu saya rasa sama ada kalau dia rasa dekat kelas depan tu peneguhan yang seperti A ini, okay, A ini maksudnya dia masuk kelas dan dia bagi pujian, itu jalan untuk kelas tu, dia boleh teruskan. Okay, tapi kalau kelas belakang ada tak boleh, tak pelbagai boleh. Sebab dalam kelas belakang tu mungkin ada budak yang diam, yang boleh menumpukan, tapi ada yang langsung nak main dan sebagainya. Guru menggunakan dua pendekatan berbeza juga boleh. Terpulang kepada, sebab sekarang ni cabarannya ialah, saya dapati bahawa cabaran guru ialah sekarang ni kita tak dapat nak tentukan bagaimanakah anak murid kita dalam kelas tu. Kita tak dapat tentukan. Okay, cabaran mungkin orang kata ajar budak bandar, tapi tak. Ajar pelajar bandar ni mungkin cara dia menjawab tu tak sama. Kan sekarang budak suka cakap, kenapa tak boleh bising? Yang penting boleh apa? Kenapa boleh? Yang boleh buat kan? So cikgu kena tangani supaya nampak pelajar tu menghormati guru. Dan kita nak ajarkan sesuatu kepada murid tersebut. Okay? Wow, pendapat doktor memang saya terlalu mendalam perasaan tu. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Okay. Okey, pada pendapat doktor lah kan. Bagaimana guru perlu menyusun meja dan kursi untuk menggalakkan tingkah laku yang lebih baik dalam kalangan murid? Adakah guru pernah menukar sesuatu di darjah lah jika kelakuan murid tu tidak dapat terkawal? Okay, so sekali lagi pengurusan dalam bilik darjah ni sesuatu yang subjektif. Okay, biasa kita belajar dalam teori ialah susunlah meja secara cantik supaya cikgu dapat kontrol kan. Tapi dalam realiti sebenar mungkin cikgu kena fikir semula lah. Sebab tu saya kata guru boleh mengandaikan, membuat perancangan, tapi dalam keadaan sebenar tu memang kelas tu ialah sebagai tempat dia menguji. Okay, uji dulu. Okay, kalau dia tukar tempat duduk, contohnya lah yang bising tu dia tukarkan kepada yang diam, mungkin yang bising akan berjalan pergi kat kawan dia balik. Okay, jadi guru kena tahu macam mana sebenarnya sebab ni you all belajar psikologi. Psikologi ni cikgu kena tahu psikologi perkembangan murid dia dalam kelas. Okay, macam mana budak tu dekat level mana? Adakah budak ni budak ni mungkin pandai semua. Kita tak boleh nak tahu budak ni mungkin dia letakkan di kelas A, kita rasa budak tu semua pandai, tapi pandai tak semestinya dia tidak melakukan kesalahan. Dan budak yang bukan tak berapa pandai tidak mengatakan dia ni satu statistik yang salah lah. Mengatakan okey, budak pandai biasanya tak buat perangai, kita senang nak ajar, tak. Okay, dalam realiti sebenar ada je budak pandai dia punya nakalnya lain, budak yang kurang pandai atau kompetensinya dia punya nakal dia lain. Jadi cikgu kena buat satu perancangan. Okay, pada saya buat satu perancangan. Okay, kalau saya nak masuk kelas ni, saya diberitahu oleh guru-guru, okay, kelas ni macam ni, macam ni. So saya masuk dulu. Boleh tak? Sebab kadang-kadang suara guru dia dah cukup. Okay, untuk mengkontrol kelas kan tak perlu nak alih-alih meja pun. Okay, dan cikgu lebih senang untuk pelajar tu duduk secara dalam yang seperti dalam peperiksaan contohnya. Senang cikgu nak bergerak dan sebagainya. Sebab dalam kumpulan nanti cikgu tak nampak yang belakang dan sebagainya. So pada saya nak susun atur meja, nak buat perancang lain dalam kelas tu, katakan itu adalah kelas yang cikgu akan guna, yang akan cikgu masuk setiap hari selama setahun. Okay, kita rasa setahun kan, cikgu boleh rancang. Okay, macam mana saya nak buat. Saya dah belajar kalau dari segi psikologinya budak yang macam ni dia kena macam ni, cikgu kena rancang. Okay, so kedudukan meja, kerusi, papan hitam, macam mana nak gerakkan, nak buat sudut belakang kat belakang tu. Okay, sekarang kita tengok kan cikgu masuk kelas je bagi high five kat murid dan sebagainya. Terpulang kepada guru. Dalam realitinya kita nak budak bukan saja belajar, tapi bersosialisasi dan berinteraksi dalam sesuatu kelas. Cikgu kena menjadikan benda tu satu realiti. Okay? Wah, agak menarik juga jawapan doktor yang berikan tadi. Nampaknya guru-guru yang ataupun bakal guru-guru di luar sana nampaknya boleh aplikasikan cadangan kebaru di sebelah tadi.
Baiklah, untuk soalan seterusnya doktor. Adakah doktor bersetuju bahawa penggunaan peneguhan secara konsisten dapat meningkatkan disiplin murid dalam bilik kelas? Saya setuju. Yang ni saya setuju sebab dia dah tahu dah. Cikgu Danish kalau masuk je dalam kelas, cikgu punya style macam ni. Tak beranilah dia orang nak buat macam tu. Contohnya saya masuk kelas, saya kata saya tak nak yang orang yang pakai telefon bimbit contohnya dalam kelas di universiti. So kita dah tahu dah tu pattern. So kita buat konsisten. Jangan hari ni cikgu buat macam ni, esok cikgu buat macam ni sebab kelasnya sama. Jadi budak ni dah tahu dah. Okey, masuk je dalam kelas cikgu Danish dengan Cikgu Firdaus, kita dah tahu dah. Cikgu Firdaus ni orang yang macam ni, okey dia buat lawak pada peringkat awal tapi bila masuk pengajaran, buat masuk aktiviti, Cikgu Firdaus sangat tegas dan kita tak boleh main-main. Okey, macam mana dia nak tahu benda tu? Sebab cikgu dah menerapkannya secara konsisten. Kalau tak konsisten hari ni lain, besok lain, alat lama budak pun confused nak buat yang mana. Okey, dan cikgu kalau nak bertegas, ni lah masanya. Sebab kalau budak tu dah tahu cikgu ni boleh buat main-main dengan cikgu ni, dia tak rasalah tu konsisten. Dan tiba-tiba cikgu berubah. Satu hari cikgu masuk, cikgu nak ubah, tak boleh. Hari pertama, cikgu dah tunjukkan siapa karakter guru yang sebenar. Okay, dalam kelas cikgu Danish, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. The do and the don't, seorang kata. Okay, so konsisten. Supaya kita nak menerapkan tingkah laku ni, kita kena konsisten. Kita nak menerapkan tingkah laku murid kan, kita kena konsisten. Okay, tapi kalau cikgu asyik ubah, pelbagai boleh, tapi orang kata apa? Objektifnya sama. Okay, cikgu ni masuk, dia akan gunakan yang macam ni, dia akan gunakan papan ini untuk menggunakan yang ni dan dia akan start bergerak. Cikgu bukan jenis duduk depan. Tu satu konsistensi. So kalau dia dah tahu macam tu, kita tak boleh main-main. Cikgu nak orang yang tepat masa. Masuk lepas rehat, cikgu bagi 2 minit je. Masuk dalam kelas, cikgu nak memulakan pengajaran. Okay, consistent is very important sebab consistent lah kita nak membentuk tabiat atau tingkah laku atau yang kita panggil sebagai karakter. Okay, the product ni. Kita nak bentuk tingkah laku mestilah melalui apa yang disebut sebagai satu konsistensi. Kalau tak konsisten, berbagai-bagai, budak tak tahu cikgu ni nak apa sebenarnya. Macam tu. Okay? Agak menarik jawapan doktor ya. Boleh diaplikasikan lah guru-guru kita. Agak rasanya masa kita dah semakin suntuk sebenarnya. Okey, itu soalan yang terakhir lah kan. Apakah cabaran yang utama kepada guru di luar sana untuk meningkatkan kebesaran pengurusan bilik ajar dengan menggunakan teori Skinner ini? Okay, nak cakap in detail dengan teori Skinner, saya dah kata dah, saya bukan dalam background yang sepatutnya lah pakar, tapi saya boleh tahu inilah yang dilaksanakan oleh sekolah selama 20 tahun saya turun sekolah, inilah yang dilaksanakan. Maksudnya guru akan menggunakan apa saja secara, satu ialah untuk kawalan murid, yang kedua ialah supaya budak lain tidak terganggu untuk belajar. Okay, so benda-benda ni yang akan menyebabkan kita nak gunakan teori pelaziman operan ni secara tidak langsung. Maksudnya walaupun kita kata, oh dia ni orang putih, mungkin tak. Maksudnya secara tak langsung sepanjang saya tengok memang cikgu akan menggunakan dia. Tapi mungkin dia campur dengan teori-teori yang lain. Psikologi satu, dia dah tahu murid dia ni macam mana. Okay, so dia dah, nak tahu dah. Okay, peneguhan sama ada positif atau negatif sangat perlu. Sangat perlulah sebab budak kalau dia ajar tingkatan satu, dia perlu pujian. Kan, dia baru, kalau dari segi psikologi perkembangan moral tu, dari segi Kohlberg tu, dia baru nak dapatkan good boy, nice girl punya tahap. Okay, jadi dia perlu pujian tu. Okay, jadi pujilah sikit, jangan masuk dia tak pernah puji. Tak, pujian tidak semestinya dengan verbal. Dia boleh non-verbal. Okay, tepuk tangan, cakap terima kasih, ataupun dekat dia punya aktiviti kita letakkan bintang dan sebagainya. Itu juga berbagai. Cikgu have to be very, sebab cikgu yang belajar teori. Okay, tapi cikgu kena realisasikan teori itu dalam realiti. Bagaimana? It's on your creativity because you already know the concept tu kita dah tahu dah. Okay, jadi cikgu saya nak cakap cikgu Daniel, cikgu Firdaus nak gunakan bintang ke? Nak gunakan tak, mungkin tak sama. Kan mungkin tak sama. Okay, cikgu doktor, dia orang tak main dah tepuk-tepuk tangan ni. At least saya kena bagi satu barangan daripada ekor yang dia orang suka. Sebab dia orang mungkin daripada keluarga susah, dia tak dapat rasa lagi biskut tu. Jadi bagi satu ni mungkin menaikkan semangat dia orang. Cikgu tak pernah rasa pun, terima kasihlah cikgu. Okay, tapi budak pandai mungkin dia tak perlu makan. Budak pandai yang kita rasa mungkin kelas M40 atau T20, dia tak perlukan. Mungkin dia perlukan satu kad-kad yang mengatakan tahniah. Okay, buka biskut tu kan, kata pecahkan fortune biskut tu dan tu ada tahniah dan sebagainya. Terpulang sekali lagi, saya rasa isi intipati yang ialah kadang-kadang teori dengan realiti kita tak dapat nak matchkan. Tapi teori akan menyebabkan kita boleh menyelesaikan masalah. Okay, kita dah tahu dah. Skinner kata kena ada peneguhan positif atau negatif. How?
cikgu kena masuk kelas. Baru cikgu buat kelas. Okay? Wow, satu kesimpulan yang sangat padat dan bermakna. Okey, kita pun dah telah berakhir di sini dan kita, terima kasihlah saya Okey. ucapkan kepada Dr. Maina atas pengurusian yang sangat membuka minda tadi. Banyak jugalah input yang kami terima Okey. pada hari ini. Dan terima kasih jugalah kepada anda semua yang mendengar di besok podcast kumpulan 8. Jika anda seorang guru dan bakal pendidik, semoga pengurusian ini dapat menjadi inspirasi baru dalam cara anda mengurus belajar. Jangan lupa untuk amalkan tips kami. Hingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum.